Saya salam semua. Projek itu berhubung dengan anda guru markets. Mari kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang syarikat. Sedikit lagi kita akan mengkaji setiap penunjuk dengan lebih terperinci. Jika perlu, anda boleh meletakkannya di tempat berhenti. Anda boleh melihat semua penunjuk organisasi berkenaan secara terperinci. Kami akan menganalisis penunjuk asas semasa syarikat Silut Flour Inc., ticker NET. Semakan ini adalah berdasarkan data pada 24 Mei 2025. Secara klasifikasi guru, market syarikat Silut Flour Inc. tergolong dalam subkategori. Di internet, 72 organisasi mengambil bahagian dalam penilaian dan ini sangat mewakili. Kita akan lihat jadual pesanan di penghujung video ini. Skor keseluruhan untuk syarikat, tolak 7.5 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 3.3 mata. Melihat secara meluas, dalam pasaran saham S secara keseluruhan, kita dapat melihat bahawa hasil purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata, berbanding penarafan syarikat tolak 7.5 mata Silut Flour Inc. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Silut Flour Inc. dan syarikat subkategori, kita melihat bahawa lebih 12 bulan saham Silut Flour Inc. menunjukkan dinamik 112.5%. Berbanding dinamik harga dalam subkategori 9.1%. Permodalan pasaran syarikat Silut Flour Inc. berjumlah $54.79 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $12,485 bilion. Silut Flour Inc. menyumbang bahagian sebanyak 0.439% dan merupakan salah satu syarikat yang sangat kecil dalam subkategori. Nilai buku syarikat dianggarkan berjumlah $1.27 bilion. Dan permodalan kunci kira-kira subkategori ialah $1,089 bilion. Silut Flour Inc. menyumbang bahagian sebanyak 0.117%. Dengan membandingkan saham permodalan pasaran dan kunci kira-kira, kita dapat melihat perkara berikut. Kongsi Silut Flour Inc. dalam subkategori apabila menilai nilai pasaran saham ialah 0.439%. Permodalan nilai buku ialah 0.117%. Ini adalah 73% kurang daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian pasaran syarikat dan nilai buku subkategori, buruk, tolak satu mata. Organisasi yang dikaji mempunyai obligasi hutang sebanyak 1.322 bilion. Nisbah hutang kepada permodalan buku ialah 104.1% daripada modal. Hasil daripada kewajipan kewangan syarikat, buruk, tolak satu mata. Baki harga saham syarikat kepada keuntungannya ialah kosong. Purata untuk subkategori ialah 27.9, yang jauh lebih buruk daripada purata untuk subkategori. Nisbah nilai pasaran kepada pendapatan berbanding syarikat dalam subkategori, sangat buruk, tolak dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $82 juta. Keuntungan yang diunjurkan untuk 12 bulan akan datang di jangka $355 juta. Penilaian penunjuk unjuran keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori boleh dilalui, kosong mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 30.9. Purata dalam subkategori ialah 6.4, iaitu 383% lebih tinggi daripada purata subkategori. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada pendapatannya berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, buruk, tolak satu mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah $1,770 juta. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Penilaian jangkaan penunjuk hasil masa depan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, buruk, tolak satu mata.
Margin jualan adalah tolak 4.6% dengan purata 22.8% dalam subkategori. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 27.5%. Penilaian marginaliti berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh dilalui tolak 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan kaki tangan dalam subkategori ialah 0.178%. Ini adalah 147% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $12,850,000. Manakala bagi subkategori ialah $5,224,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi organisasi ialah 146%. Penilaian modal pasaran syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja individu syarikat adalah tolak $19,200. Dengan purata untuk subkategori $187,100 dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 90%. Penilaian keuntungan setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori tolak 0.5 mata. Bahagian hasil setiap pekerja organisasi ialah $415,000. Subkategori $819,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 97%. Jualan setiap penilaian pekerja berbanding dengan angka subkategori boleh dilalui tolak 0.5 mata. Bilangan saham pendek ialah 2%, manakala purata bagi subkategori ialah 1%. Ini adalah penilaian tentang kemungkinan skuis pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 77% bagi syarikat Silut Flar, Inc. Untuk subkategori, tahap ini ialah 55%. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $158. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $146. Perbezaan antara anggaran sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 7%. Mari lihat jadual pesanan, ia tersedia untuk anda, pautan dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang diterima umum pada musim semasa oleh sistem maklumat dan rujukan guru, markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis syarikat Silut Flar Inc. Sistem maklumat dan rujukan guru, market satu keputusan telah dibuat. Membuka dagangan untuk jualan pada harga $158.04 sesaham. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai penilaian yang agak rendah. Organisasi dinilai menggunakan metodologi penilaian, Indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 133.01. Henti rugi ditetapkan pada 183.07. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka pesanan ditutup secara automatik pada akhir sesi dagangan pada 23 Jun 2025. Atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, NRDS, merupakan transaksi pembelian utama. Video pada pesanan utama telah pun diterbitkan pada saluran. Sekiranya mana-mana pesanan ditutup, asas atau pengimbangan. Satu lagi pesanan ditutup pada harga sebenar. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan dari Guru Markets.